Program ini dilaksanakan saya telah difahamkan 3 tahun lepas dan akhirnya pada hari ini semuanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Kasum kerana sudi hadir dalam program kita pada pagi ini. Rumah Pangsa Pantai Peringgit dan juga Rumah Awam Pantai Peringgit ini sebagai lokasi dijadikan sebagai lokasi kajiannya. Jadi program ini dilaksanakan saya telah difahamkan 3 tahun lepas dan akhirnya pada hari ini kita dapat buktikan daripada dapatan kajian tersebut ada beberapa kehendak yang daripada masyarakat ini akan ditunaikan oleh program ini lah. Ya, antaranya di Rumah Pangsa Pantai Peringgit tadi, sebelum ini semasa kajian buat dia membuktikan kawasan itu, rumah itu panas dan sebagainya. Tetapi bila dapatan daripada kajian itu, kita mohon ataupun pihak konsultan telah mencari penyumbang dan akhirnya ExxonMobil telah menyumbangkan cat yang boleh menurunkan suhu. Jadi mungkin akan memberi impak kepada penduduk dekat sekitar kawasan. Dan di Rumah Awam Pantai Peringgit ni juga antara isu yang sebenar adalah isu banjir. Jadi dengan adanya dapatan kajian ini, dia telah menyediakan dewan ini juga sebagai salah satu lokasi kalau sekiranya berlaku banjir, dia boleh jadikan sebagai tempat sementara untuk mangsa-mangsa banjir dekat kawasan sekitar.